Yang panjang punya kita kena follow grain. So kalau kita rotate, kita pasang, dia nampak kelakar wardrobe kita tu. So boleh faham, kalau putih tak apa, kita boleh rotate. Boleh beza kan. Yang putih punya saya ada rotate. Tengok sini. Sebab putih ni tak ada grain, saya boleh rotate suka hati. Tapi yang ada grain ni, saya tak boleh rotate. So saya buat straight saja. Cukup panjang. Okey. Ada soalan tak? Boleh tengok. Yang ada grain punya saya tak rotate. Saya ikut lurus straight saja. Yang tak ada grain saya rotate. Dia ni. Yang ni yang lama. Yang lama, okey sorry. Yang lama punya boleh dispose. Sebab saya terlupa ni. Sebab saya check balik, saya terlupa. Sepatutnya ada grain saya tak boleh nak rotate. So yang lama tu untuk yang ada grain tu boleh dispose. Baru punya boleh yang lama punya boleh dispose. Okay, boleh ada soalan tak? Sebelum saya lepas dekat APP. APP akan briefing untuk penggunaan mesin dengan safety lah. Saya? Saya? Okay. Untuk plan ni faham tak? Boleh faham tak? Faham. Setakat ni faham kan? Okey. Saya serahkan kepada Encik APP lah. Ni plan apa? Lebih satu. Siapa nak? Kosong. Ni drawing. Siapa punya? Sebab kalau saya ada yang tak ambil drawing. So design dia macam ni lah. So kalau kita imagine pintu lower face top ni yang ada grain lah. Body dia kecil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, selepas beberapa minggu kita akan akhirnya berjumpa juga untuk dengan amali. Okey, kalau tengok kita masih pagi, so saya akan ajar semasa sebelum kita menggunakan mesin. Okey, so hari ini saya akan ajak kita akan guna 3 mesin. Yang pertama sliding table saw, mesin edging dan juga mesin ni dulu. Okey, untuk mesin auto plane saw dan nanti kita akan guna waktu kelas kitchen. Okey, nanti Afiq nanti